Assalamualaikum, Alhamdulillah. Selamat datang dan kembali lagi ke dalam channel Couple Travelog kami. Kali ini kami ingin bawa korang semua jalan-jalan sambil makan dan explore Pekan Hat Nyai. Dari floating market yang colourful sampai ke night bazaar penuh makanan sedap dan vibe chill sebagai Couple Travelog. Jom tengok apa yang best kat sini dan jangan lupa like, komen dan share dan subscribe untuk travel dan konten yang lebih menarik daripada kami. Dan ingin saya katakan, selamat datang ke Thailand. Perjalanan kami daripada KL menuju ke sempadan Bukit Kayu Hitam mengambil masa sekitar 6 ke 7 jam. Dan pada sesiapa saja yang ingin masuk ke Thailand dengan membawa kenderaan sendiri, pastikan anda dah siap membeli insurans yang diperlukan sebelum masuk ke Thailand. Thailand! Thailand! Assalamualaikum, selamat pagi. Couple Travel sekali lagi buat short trip untuk 2025. So trip kita ke mana, seperti anda boleh tengok sendiri sekeliling. Kita ada dekat Thailand Hat Nyai. So untuk trip kali ni dia hanya selama 3 hari 2 malam je. So hari ni adalah hari pertama, kita nak pergi sarapan dulu. Boleh tengok kedai kita makan. Destination is on your left. Ini dah dia. Arrived. Cawangan dia. Wah, semua orang Malaysia duduk sini. So korang yang datang Thailand, booking lah hotel ni. Itu hanya Rat Utik. Left, then stay to the right. Oh, kita tunggu belakang. Bagus. Jauh. Okey. Apa? Stay to the right. เพื่อให้เห็นสัญลักษณ์ของป้ายนะคะแล้วอีกสักครู่หนึ่งนะคะข้างล่าง Assalamualaikum korang. So แล้วก็ข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะมี tadi การแส kita ดงม dah โนราแล้วก็ settle เราจะถ่าย check in ทั้ hotel. งหมดเลย Cumanya นะคะ rakam untuk check in hotel tu tak ada. Sebab memang nak cepat nak rehat sebab tak tidur malam. Sampai Thailand daripada KL awal pagi. Sampai Thailand pukul semalam awal pagi sampai. Dan pagi ni kita dah tidur siap, petang baru kita keluar nak cek makanan. So dekat sini ini adalah floating market Thailand lah. So floating market Thailand ni memang terkenal gila di kalangan orang Malaysia lah. So that's why kalau korang datang sini, korang tak erti cakap bahasa Inggeris pun tak ada masalah. Memang akan ada juga orang boleh cakap bahasa Melayu, tak ada isu pun. So korang kat sini ada apa kan? Dia kat sini macam-macam tau. Korang boleh tahu menawar daripada segi baju, pakai apa ni, barang-barang, handbag ataupun makanan lah. Jom kita tengok apa yang ada.
Chicken lah. Chicken. Ini apa ni? Apa ni? Ayam. Kosek ayam. Okey. Mana lagi? Suka. In 100 meters, you'll arrive at Changpuik Elephant Camp. Changpo Elephant Camp. 700, elephant show, pedai show, monkey show 300. Bibikan 100, bird park 100. Atau nak paket dia semua ni 1,200 pak satu orang. Paket A ada elephant show, paket B pedai show, paket C monkey show. Kalau tak nak paket dia ambil satu-satu combo. Dalam 20 minit lagi dah start monkey show. Ada tengok monkey show tak? Satu orang 300 pak. Kanak-kanak umur tinggi dah, bawah pada 120 harga sepatu. 120 pak. Di Elephant Camp ni, pelbagai persembahan haiwan yang boleh kita tengok ataupun saksikan di sini. Dari segi harga, terpulang pada masing-masing. Boleh ambil sama ada package seperti video tadi, ataupun boleh ambil ikut pada mana yang kita nak. Campak belakang. Selepas selesai aktiviti kami di Elephant Camp, kami teruskan perjalanan dan singgah sebentar di Central Mosque of Songkhla.
ke mana? Kita orang nak pergi makan. Jom. Restoran apa ni? Aku tak pasti tu. Ya. Nia nak makan. Jom. Ya, okay, kita nak makan apa ni? Okay, kita mari kedai viral sangat tu yang orang kata sedap tu, kita nak try. Tengok menu dia. Aduh, macam semua nak ni, tengok. Oh, ya Allah, mana nak kan ni? Semua kita nak ni. Oi, nampak sedap weh. Ha. Hei, nampak sedap. Ya Allah, tengok. Korang tom yum dia, tengok. Tom yum seafood, ya Allah. Okay, tengok sekejap lagi kita order apa nanti. Tunggu sekejap lagi. Okay, korang. So, kita order nasi putih, telur dadah, sotong dengan tom yum lah. Biasa kalau datang Thailand, mesti kena rasa tom yum dia. So, bismillahirrahmanirrahim. So, nama kedai ni, nama dia kedai Seaverse. Kita nak rasa. Bismillah. Okey, sedap. Dah pedas masam. So, telur ni biasalah. Kita dah rasa dulu lah. Potong. Sedap. Dia tak pernah rasa dia punya sos sili tu dekat Malaysia. Dia macam, orang panggil apa? Dia ada masam-masam masin macam tu. So ni dia punya sos. Ni sotong dia. Memang sedap. Keunikan yang ada di restoran Seaverse ni adalah banyaknya tempat untuk kita bergambar. Trademark ataupun landmark yang menjadi sebutan orang kalau datang ke restoran Seaverse ni adalah gambar kuda laut di tengah-tengah restoran tersebut. Bau hamis kambing. Nak? Siapa nak? Okay, makan. Alamak. Come. Let's go, come. Wow, relax. Relax, kita bagi. Wow. Dah lah tu bagi orang lain. Sini belakang tu. Patut bagi salah satu ke? Dah, kau dah. Jilat je. Dia ni bertanding. Sudahlah tu, satu je.
Okey, sekarang kita dekat Songkla, kedai Abang. Nama siapa, Abang? Nama. Name. Kasma. Tafna. Kasma. Okey. Korang tengok loceng dia murah lah, 6 baht. Okey lah, tak mahal, tak murah di tengah. How much? 30. 30. Ya. Kak Kongkak. Oh, makan apa? Aiskrim coconut. Aiskrim coconut. Dah habis dah. Alright guys, so hari kedua, malam kedua dekat Thailand. InsyaAllah esok dah nak balik Malaysia. So malam ni nak pergi ke Lee Garden kejap, nak tengok apa yang ada kat sana, bawa dorang jalan-jalan kat sana, tengok makanan, beli barang souvenir kalau ada. Dan esok pagi nak pergi ke Central Hat Nyai, nak cari juga barang-barang kering lah, makanan-makanan kering nak bawa ke Malaysia insyaAllah. So tengah tunggu tuk-tuk, kita tengok apa jadi untuk malam ni. Bro 6, let's go. Volume down, volume slow. Volume slow. Okay, thank you. Let's go. Tuk-tuk lagi. Malam kedua, esok balik dah. Masuk pada hujung, tengok hujung. Pancake Hat Nyai, banana chocolate, banana Nutella. Okay, sedap. Alright korang, so malam ni kita dekat Lee Garden. Kita duduk terperuk dekat sini. Keliling ni makanan Muslim lah, Alhamdulillah. So apa yang kita order adalah tom yum. Boleh tengok tom yum seafood. Kita ada telur dadah, 2 nasi dengan ada sate cikang. So tengok kita makan. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hari terakhir kami berada di Thailand, kami singgah di Central Hat Nyai untuk kami makan di area Central Hat Nyai. Kalau pada sesiapa yang tak tahu, di Central Hat Nyai ni dekat bahagian ground floor dorang ada macam-macam makanan halal yang ada dijual kat sini.
Dan salah satu tempat ataupun makanan yang famous dekat Central Hat Nyai adalah fries panjang dekat sini. Pastikan korang singgah dekat Central Hat Nyai. Dan sebelum kami keluar menuju ke Malaysia, kami singgah sebentar di salah satu restoran yang memang cukup terkenal di kalangan orang Malaysia jika datang ke Thailand. Pada sesiapa yang tahu nama kedai ni, cuba komen dekat bawah. Mungkin boleh suggestkan untuk sesiapa saja yang ingin datang ke restoran ini. Okay guys, alhamdulillah selesai hari ketiga untuk trip ataupun short trip couple travel di Thailand. So kita orang dah selesai untuk 3 hari 2 malam. Sekarang lebih kurang pukul 6 waktu Thailand, pukul 7 waktu Malaysia. Kita orang on the way pergi ke Bukit Kayu Hitam. Alhamdulillah. Terima kasih kepada siapa saja yang melihat atau menonton video-video kami. InsyaAllah banyak lagi tips travel yang ingin kita orang bagi ataupun cara-cara travel yang mudah dan murah. So pada siapa yang belum subscribe, like, komen dan share buat dulu, dan nantikan untuk video yang seterusnya. Assalamualaikum.